Not for sale maknanya siapa-siapa yang swap kasut dengan kita tu, aku dengan kau, aku tak jual pun sebab aku bagi free kan. Okay, baik, ini adalah senarai nama orang-orang yang nak tukar kasut yang kita panggil Kasfit Swap tu, di mana kita ambil kasut buruk dia dan kita bagi kasut baru secara percuma. Kalau kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 6 helai nama. Kalau kita tengok kecil-kecil je nama, maknanya kita ada lebih kurang 190 ataupun 200 orang macam itu. Banyak juga, tapi dia menjadi sakit kepala sebabnya kalau kita tengok balik dari segi size, ada yang request 7.5, ada yang request sizing 8, ada yang request sizing 10, tapi yang available untuk kita swap, contoh yang ini kan size, contoh tengok sikit, contoh yang ini kita ada Skechers one piece ataupun colorway apa Monkey D Luffy. Yang ini dah siap label yang kita tulis not for sale, maknanya siapa-siapa yang swap kasut dengan kita tu bukan terjual untuk jual pun. Tapi kalau macam korang jual balik, itu bukan masalah aku. Aku dengan kau, aku tak jual pun sebab aku bagi free kan. Jadi contoh kasut ni dia sizing 9.5 UK, which is kalau 9.5 UK 9 UK boleh pakai, 95 of course boleh pakai. Jadi aku akan select siapa-siapa yang pakai, siapa-siapa yang bagi nama lah. Macam korang tak bagi nama tu memang macam mana aku dapat nama korang, korang tak bagi nama. Jadi aku akan select 9.5 UK, siapa-siapa yang individu 9.5 UK aku akan contact dan kita akan buat sesi swap kasut secara suka sama suka, secara percuma lah kan. Jadi siapa-siapa yang aku contact tu jawab call aku, reply aku punya apa benda bagai tu. Siapa-siapa yang sidai aku block terus, aku cari orang lain. Siapa-siapa yang nak masuk nama list dalam ni boleh scan aku punya profile, select Kasfit Swap, semua dah ada dalam tu.